kita telah aturkan istimewa ya untuk semua pengunjung yang akan berkunjung menyaksikan detik-detik orang kata istimewa lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, salam Malaysia Madani, salam Melaka, sayang rakyat. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita bertemu dalam program Influencer at Japan Khabar Melaka petang ini dengan edisi khas sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2026. Okey tuan-tuan, berkaitan dengan tersebut, tetamu khas kita pada petang ini untuk membicarakan tentang persembahan pada hari tersebut. Lain dan tak bukan, kita bersama dengan Cik Azlina Alias, Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka. Ya, saya. Apa khabar puan? Alhamdulillah, syukur seadanya kita berada di dalam suasana yang cukup indah menjelang sambutan Hari Kebangsaan ya. Ya, betul. Peringkat Negeri Melaka 2026 ni. Ya. Okey, kita pun tinggal tak berapa hari lagi. Ya, betul. Sekarang ni tengah berrosak lah orang panggil tengah bergasak orang cakap. Tengah bergasak-gasak ni Ya, saya. Jadi kita nak fokuskan pada 31. Pada 31 Ogos tu berkaitan dengan persembahan Padang lah. Ya. Jadi soalan pertama saya ni. Ya. Siapakah artis yang akan membuat persembahan pada pagi itu? Terus terjun kepada artis ya. Okey. Baik, pada persembahan untuk persembahan Padang dan seni kreatif pada 31 Ogos ya pagi itu, dan kita ada bukan saja ada persembahan Padang, kita ada perarakan, kontijen-kontijen dan sebagainya. Bertanyakan tentang artis tadi sebab dia tanya artis kan. Kalau artis popular yang kita ada sudah tentu kita bawakan khas daripada Kuala Lumpur, kita bawakan Hazama. Hazama ya. Dan di samping itu sudah tentu kita ada barisan artis-artis budaya yang sentiasa orang kata memeriahkan negeri Melaka dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu mereka seperti Yasir ya. Dan kita ada juga gabungan choir pihak berkuasa tempatan PBT kita, gabungan daripada MPJ, MPAG ya, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MPHTJ dan sebagainya, seramai 130 orang. Dan istimewa pada kali ini iringan lagu-lagu tersebut kita memang pilih khas dan kita gubah khas ya untuk mengiringi perarakan dan juga persembahan Padang dan seni kreatif sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2026 ni. Jadi sudah tentu insya-Allah kita menjanjikan semuanya yang terbaiklah dari seluruh negeri Melaka ya untuk menampilkan persembahan yang sudah pastinya untuk menyentuh sanubari dan membuatkan kita rasa inilah Malaysia kita yang tercinta. Wow, nampak tu dah ada dah. Wow factor dah nampak tu puan teruja pula saya mendengar ada. Jadi selain persembahan tu yang tadi puan cakap tu, apakah segmen-segmen lain yang terselit dalam pertunjukan pada hari 31 tu? Ya, sudah tentu kita memang dibagi pihak Urustia di bawah Kerajaan Negeri dan juga JKKN sendiri, kita telah aturkan istimewa ya untuk semua pengunjung yang akan berkunjung menyaksikan detik-detik orang kata istimewa lah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka ini. Sudah tentu kita susun dengan beberapa segmen lah. Macam biasa ada segmen yang formal ya di mana kawalan kehormatan utama akan masuk ke Padang ya, dan kita ada nyanyian negaraku, nyanyian Melaka Maju Jaya dan sebagainya. Kita juga ada segmen-segmen persembahan Padang tadilah yang saya masukkan. Segmen pertama kita ada persembahan pembukaan yang bertajuk Sederap Rentak Madani. Sederap Sederap. Nanti saya ulaskan kenapa kita pilih Sederap Rentak Madani itu sebagai pembukaan, dan seterusnya segmen 2 segmen yang lebih kepada lagu-lagu berunsurkan seni dan budaya kita, iaitu segmen bertajuk Rakyat Berbudaya, Kesejahteraan Dinikmati. Dalam ni memang padat dengan lagu-lagu yang berunsurkan budaya ya, sebab kita nak masyarakat kita ni walaupun kita telah maju ke hadapan, kita harus ada orang kata elemen seni budaya di hati supaya
orang kata menyentuh sanubari kita untuk kita cintakan negara kita menerusi apa yang kita ada, kepelbagaian budaya ya, dan sesuai meniti kita punya tajuk sambutan kita Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya. Dan seterusnya segmen ketiga untuk penutup, yang ini saya sebut ni segmen-segmen ni, di samping tu nanti ada perarakan ya, perarakan kereta berhias, perarakan beca dan sebagainya. Penutupnya untuk akhir sekali kita akan menampilkan Hazamah. Yang saya sebutkan tadi, Hazamah akan menyanyikan lagu Penglipu Lara. Penglipu Lara, dan seterusnya lagu-lagu patriotisme lah yang akan membuatkan kita rasa bersemangat untuk menyambut Hari Kebangsaan ini. Dan penutup kita tu kita namakan sebagai Kita Berjanji Satu Hati Satu Malaysia. Kita semua bersatu padu ya, dan kita meraihkan kepelbagaian budaya dan etnik di negara kita ini menerusi lagu-lagu lah ya. Sudah tentu kita pun ada segmen-segmen tertentu yang mungkin kita akan ceritakan selepas ini, apa lagi yang lebih menarik. Untuk persembahan pembukaan yang saya sebutkan tadi kan, yang sederap rentak madani tu, kita akan buka dengan lagu seperti mana Senandung Anak Melaka, sebab kita nak menggambarkan sambutan Hari Kebangsaan ni bagi pihak negeri Melaka. Selepas habis Yasin nyanyi lagu tersebut, kita ada sederap ya, kita ada daripada Tempur Tanpa Senjata ya. Persembahan Tempur Tanpa Senjata daripada Angkatan Tentera ya. Yang mana kali ini kita pun baru lepas preview tadi. Kali ini pihak TTS tentera melakukan orang kata aksi-aksi yang ekstrim ya. Lebih ekstrim untuk menggambarkan cinta kepada negara tu ya, dan mereka ni adalah benteng utama pertahanan kita. Betul tu. Jadi ini macam special orang kata istimewa yang teaser lah macam kita tunjuk sari persembahan daripada tentera tersebut lah ya. Dan ada juga pertunjukan payung terjun ya. Kita ada juga pertunjukan anjing perang. Anjing perang. Nak tahu apa tu anjing perang, memang kena datang anjing perang. Dan kita ada juga Army Red Warrior ya. Mereka akan memberi sedikit orang kata persembahan yang pastinya kita orang biasa tak mampu buat lah, orang awam. Memang orang yang terlatih ya, dan pihak tentera, dan ini sesuai lah dengan Karnival SEAMIX yang berlangsung sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ini. Sudah tentu memang cukup meriah. Rugi kalau kita duduk rumah diam-diam. Okey tuan-tuan, banyak tu pengisian yang telah pun disampaikan tu. Tak sabar kita nak menunggu detik-detik 31 Ogos nanti. Okey, Cik Selina. Ya. Setiap kali je sampai waktu nak bulan Hari Kebangsaan ni, semua menanti-nantikan orang angkat macam ni. Apa tu warna orang merah, kat warna putih, warna merah kan. Ni dia bukan apa, dia tunggu yang salah. Bila nak salah kan dia tengok. Tapi tu yang paling orang kata orang teruja lah. Jadi apa nama dia tu? Okey, kalau ikut apa yang saya fahamkan, apa yang Cik Zaki kita sebutkan, angkat-angkat warna tu, okey, itu namanya teres grafik manusia. Ya, tahun lepas kita dah mula membawakan elemen tersebut, di mana kalau kita lihat teres grafik manusia ni selalunya di peringkat kebangsaan saja buat. Tapi saya memang cukup kagum dengan semangat pasukan kita di Melaka ini. Kita berusaha untuk buat juga. Dan insya-Allah kabarnya pada tahun ini kita pun hampir mencapai 2,000 orang peserta untuk teres grafik manusia ni. Dan sudah tentu mereka sedang berlatih bersungguh-sungguh secara berkelompok. Kita nanti akan pergi secara berkumpulan ya. Pada masanya nantilah dah boleh tengok pun masa tu bagaimana sukarnya mereka hendak melihat, orang kata, sebab itu perlu disusun dengan baik dan koordinasi itu diselaraskan oleh Puan Rozila lah daripada tim daripada Badan Warisan Seni Melaka, dan juga pasukan-pasukannya lah. Semua membantulah, dan itu melibatkan hampir 2,000 orang pelajar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, yang ada IPG juga dalam tu ya, ada beberapa kolej juga yang turut serta selain daripada sekolah. Untuk teres grafik ni semua sekolah menengah saja. Sekolah menengah. Nak tahu kenapa kita guna pelajar sekolah menengah saja dan perlu ada ketinggian tertentu? Sebab mereka perlu duduk selama hampir 3 jam di situ, dan memerlukan satu fokus khas untuk melihat koordinasi permainan, orang kata kalau dalam istilah bahasa Inggeris color guard.
nanti akan adalah pasukannya yang akan mengajarlah. Maksudnya kita akan tunjuk, okey, kalau apa yang akan keluar, warna apa yang akan keluar selepas ni. Jadi fokus tu penting. Jadi perlu sihat tubuh badannya, dan kita pun telah bersungguh-sungguh lah semua pasukan ini untuk menyelaraskan dan memastikan perjalanan teres grafik tu dah memang bukan mudah lah. Ya, kalau kita tengok kita ni kan nak duduk tu, tahulah kita ni bukan muda lagi kan. Mungkin semakin muda. Jadi macam pergerakan kita tu lah ya. Jadi anak-anak ini memang memberikan komitmen yang bersungguh-sungguh ya. Dan mereka bersiap daripada seawal pukul 3 pagi kalau yang sekolah yang jauh sikit lah daripada Alor Gajah ya. Tetapi mereka ni memang bersungguh-sungguh sebab detik ini adalah satu momen indah yang kita memang takkan boleh ulang lagi. Ya, mungkin mereka boleh sertai mungkin 2 atau 3 tahun je paling panjang pun kalau dia tingkatan 3 ke tingkatan 4 macam tu lah kan. Nanti momen tu akan habis bila mereka telah melaluinya ya. Jadi teres grafik manusia ni adalah satu momen yang indah sebenarnya, sebab kita dapat meraihkan, kita tak mampu berperang cakap kan. Kita tak mampu berperang, mengangkat senjata, mempertahankan negara, tetapi kita tunjukkan sayangnya kita kepada negara kita Malaysia ni menerusi pertunjukan tersebut. Jadi macam-macam generasi lah yang akan terlibat untuk menjayakan persembahan tersebut. Jadi didikan tu, itu orang tak nampak falsafah di sebalik kenapa teres grafik itu perlu. Kerana ada satu unsur perpaduan ya, koordinasi ya, mendengar orang kata fokus dan sebagainya. Jadi itu yang saya rasa didikan ataupun falsafah yang orang tak nampak di sebalik perjuangan mereka lah. Betul tu. Ya, itulah. Saya pun kalau saya pun tak sanggup. Fokus dia tu kan. Kan? Jangan kita panas lagi orang kan. kata jangan terkelip je. Terkelip je. Tiba-tiba blank. Jadi lain grafik tu lah. Betul. Okey tuan-tuan, jadi jangan lupa Akad Melaka tahun ni kita ada grafik manusia. Jadi kita nantikan pada hari tersebut. Lain persembahan yang tadi Cik Zina bagi tahu tadi tu, kita juga akan teruja lah, kita pun nak tahu. Oleh kerana Melaka ni banyak sangat dia punya etnik dia, budaya dia dengan Baba Nyonya, Ceti, Portugis, kan. Jadi kita nak tahulah antara persembahan daripada kebudayaan yang akan dipersembahkan nanti. Ya. Selain persembahan daripada tempur tanpa senjata tadi, kita tadi dah cerita pasal teres grafik manusia, kita juga ada persembahan di jalan di jalan tu ada ramai ya. Kita telah berjaya melatih melatih 400 orang pelajar yang itu sekolah rendah semua. Dan mereka akan menari tanpa henti ya. Tarian-tarian etnik dan budaya kita lah. Antaranya kalau disebut sini sudah tentu kita ada medley etnik Melaka, iaitu peranakan Ceti, Portugis, dan ada istimewa juga kita ada lagu Joget Pantai Kelebang. Sebab sesuai dengan tempat kita berada di persiaran Jalan Kelebang, dan kita ada lagu-lagu seperti Rencong, Orang Kampung, dan juga medley Zapin. Dan mereka ni semuanya telah berjaya dilatihkan, dan pelajar kita sekolah rendah yang ada di dalam yang terlibat di dalam persembahan tersebut ada yang seawal usia 5 tahun. Tetapi mereka bersungguh-sungguh boleh mengikut orang kata gerak langkah tari yang banyak ni dalam masa sebulan kita latih, mereka boleh ikut padahal baru umur 5 tahun. Jadi ini adalah bersesuaian dengan kita ingin meninggalkan satu legasi yang baik kepada generasi yang muda. Sebenarnya mereka ni boleh aja buat. Ya, bila dilatih dengan bersungguh-sungguh mereka boleh saja buat. Jadi itu antara falsafah utama saya yang teres grafik tadi adalah ini adalah falsafah untuk cintakan budaya ya. Kita sama-sama meraihkan kepelbagaian budaya dan etnik di negeri Melaka khususnya, dan juga seterusnya satu Malaysia lah. Dan di samping itu saya difahamkan di dalam kontijen perarakan adanya gerakan komuniti sejahtera kalau tak silap saya dan Japerun yang terlibat di dalamnya, dan di situ pun ada anak-anak orang kata anak yang berkeperluan khas lah yang turut serta. Dan di sini kita lihatlah bagaimana orang kata segenap lapisan masyarakat Kalau dalam hikayat Melayu dulu suka cakap lah yang buta datang berpimpin kan dan sebagainya. Jadi istilah itu dapat dijelmakan di dalam bentuk yang lebih moden pada masa ini. Jadi itulah kita lihat bagaimana kita sebenarnya rakyat kita lah yang harus sama-sama mempertahankan negara lah. Kalau dalam kita lihat istilahnya lebih besarnya,
kita mempertahankan negara ataupun meraihkan kejayaan negara kita dengan cara yang tersendiri. Ya, betul. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Dalam sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Orang kata apa? Semualah daripada golongan kurang upaya, ada kadang-kadang kita tengok kanak-kanak ni perempuan kata tadi 5 tahun, kita 5 tahun kita pun tak boleh nak ikut pakai pampers lagi. Pampers lagi kan. Masih nak menyusu lagi kan. Jadi orang sekarang ni orang kata apa, dah advance lah pemikiran kanak-kanak. Kalau kita train dia orang tu, insyaAllah. Jadi kita tunggu sama-sama kita nak tengok tarian Zapin daripada anak-anak 400 orang. 400 orang. Dan istimewa juga, yang ni saya tadi nak simpan last-last tapi saya macam tak tahan nak cerita. Nak cerita Persembahan ni insya-Allah kita janjikan seakan-akan Citrawarna, cuma dia versi siang lah. Versi siang dia versi budak kecil lah. Dan sebab apa? Setiap 400 orang ni akan memakai busana tradisional yang kita tempah khas. Jadi mereka akan memakai busana pelbagai kaum. Jadi kat situ dah nampaklah citra Malaysia, kepelbagaian budaya meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang negara kita yang amat kita cintai. Ya, betul. Kita satu negara, satu bangsa. InsyaAllah. Jom 31 jangan lupa. Ramai-ramai kita saksikan persembahan. Di samping program pada 31 tu. Tu kita ni yang kata jadi kita lah. Puncak kita Puncak kita. Jadi mungkin ada ramai kita punya pendengar dengan kita punya pelayar kita dalam page kita ni nak tahu juga. Sebelum tu program apa yang kata apa? Yang boom. Ya, memang Melaka ni memang tak relax boom selalu kan. Jadi kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka ini dengan pelbagai cara lah Kalau tadi kita dah sebut acara kemuncak dia apa, yang ini kita sebut antara acara-acara yang memang menarik pada pendapat saya lah, iaitu antaranya bermula pada 29 Ogos itu kita ada bermula dengan malam selawat yang kita datangkan khas dan ini sudah tentu sebagai tanda kita bersyukur negara kita Itu adalah acara yang bersifat lebih kerohanian untuk kita sama-sama berdoa dan orang kata berselawat sebab sesuai dengan sambutan Maulidur Rasul juga untuk meraihkan orang kata sambutan Hari Kebangsaan, bulan kebangsaan sampai bulan 9 nanti kita ada Hari Malaysia pula kan. Jadi ini adalah sambutan yang berterusan dan 29 tu juga selain ada malam selawat tersebut, kita pun ada juga dah bermulanya lah Karnival CIMIC tersebut. Kalau nak tahu apa tu Karnival CIMIC ni, Angkatan Tentera Malaysia menghimpunkan dia punya aset-aset dan artileri untuk dipamerkan kepada orang awam dan dia bukan yang biasa-biasalah, memang luar biasa sebab ia melibatkan tentera laut sebab kita kan dekat Pantai Kelebang di Pantai Kelebang nanti ada deretan kapal perang yang didatangkan khas oleh tentera laut di Raja Malaysia. Kita ada juga pasukan daripada tentera udara di Raja Malaysia dan juga sudah tentu tentera darat lah di Raja Malaysia, dan mereka ini juga saya difahamkan turut selain ada pameran ikhtiar hidup dan apa sahaja program yang dilakukan oleh Angkatan Tentera kepada anda yang sedang mencari kerja. Mereka saya fahamkan juga turut membuat orang kata macam temuruga terbuka lah untuk jawatan-jawatan tertentu di dalam tentera. Kalau minat nak jadi tentera laut boleh cuba nasib anda kat situ. Saya difahamkan mereka memang sedang membuka temuruga terbuka. Tentera laut saya sebut tadi, tentera udara, tentera darat. Jadi marilah sertai tentera. Saya dah rasa macam nak nyanyi lagu Rara Satria pula tu dia. Jadi sangat bersemangat 29 hari bulan sampai 31 Ogos. Dan yang istimewa saya rasa sudah tentu aset yang kapal tu tadilah. Kita bukan boleh sebarang-sebarang nak tengok kapal perang kita ni Itu aset khas didatangkan khas ke sini mereka berlayar ke sini. Jadi kita jangan lepaskan peluang, jangan duduk rumah bersedih-sedih. Kita pergi lihat sesuatu yang mungkin membakar sanubari kita, membuatkan semangat kita lebih membara untuk cintakan negara. Jadi lihat aset-aset tersebut. Dan kita pun malam 30 Ogos malam 30 Ogos kita ada sambutan Ambang Merdeka. Ada, saya difahamkan ada penyanyi-penyanyi hebat Malaysia antaranya Datuk Amy Search Ziana Zain. Jangan kita ternyanyi pula kan. Dan ada juga artis luar negara dijemput daripada ST12. Daripada negara jiran kita, negara seberang, menampilkan pelbagai lagu katanya, dan ini sesuatu yang luar biasa Kita seimbang, ada
aktiviti kerohanian, ada aktiviti berbentuk pameran-pameran keilmuan dan pertahanan dan seterusnya. Kita sambutannya lebih meriah adalah acara ke puncak pada 31 Ogos. Jadi memang meriahlah kita sepanjang bulan Ogos. Jangan bersedih, jangan bermuram durja katanya. Jadi datanglah ke persiaran Pantai Kelebang. Kat sana pun ada banyak makanan istimewa kita dan macam lagu joget Pantai Kelebang kan, macam nak ternyanyi. Jadi datanglah ke Pantai Kelebang dan saksikan sendiri kehebatan. Saya lihat ni adalah sesuatu yang luar biasa bila ada aset-aset tentera kita, kapal perang kat situ, seolah-olah kita mengimbau 500 tahun dahulu Melaka ni adalah pusat perdagangan ataupun pelabuhan maritim utama dunia ya. 80 bahasa dituturkan di pelabuhan kita ya, laluan sutera ya. Itu terlahirnya masyarakat peranakan macam ni. Ya saya. Jangan terlepas cakap peranakan dah. Masyarakat peranakan Baba Nyonya, contoh Cik Zakri kita ni. Okey tu dia. Saya sebenarnya nak cerita sikit pasal ni. Interview tentera ni. Saya juga pernah juga pergi interview dululah. Tak lepas tapi ke tak lepas dada saya ni. Dia kata tak dapat, tak sampai. Ketinggian. Ketinggian satu. Tapi ada juga yang tentera yang ganda-ganda ni senang nak menyusup. Orang kata tembak tak kena, gendar kan. Ada juga. Tapi yang penting tak nampak tak lepas. Ya, kesihatan penting ya. Okey, kita kena pastikan tuan-tuan perempuan, apa yang tadi Cik Zina beritahu tu, kita ada kapal perang, kita ada pertunjukan di udara. Apa yang atas tu dia terbang tu pun panggil tu. Kapal terbang le. Pesawat udara. Terjun. Payung terjun. Susah betul nak sebut pun dah. Ada terjunan bebas. Bobok terjun bebas tu kan. Itu yang orang suka tengok tu kan. Jadi insyaAllah jangan lupa 31 bulan kita dah start pada 29, 30, 31, 1 bulan penuh lah. Kita sesakkan. Tapi parking banyak. Jangan risau. Kawasan kita luas kali ni. Tak apa, parking kita cerita besok. Ya. InsyaAllah. Okey tuan-tuan perempuan, telah banyak informasi yang kita telah sampaikan tadi. Jadi untuk soalan terakhir ni kita nak minta lah. Macam misteri pula. Misteri. Cik Azina. Ya. Apakah nasihat? Apakah orang kata intipati nak disampaikan kepada rakyat di Melaka yang akan hadir pada 31 Ogos yang akan sampai tak lama lagi ni? Ya, baik. Untuk anda di luar sana yang akan datang bersama keluarga khususnya ya, membawa anak-anak kecil, sudah tentu kita mementingkan aspek keselamatan lah ya. Bawalah anak tu memang elok dibawa, tetapi jaga betul-betul lah ya. Sebab kita selalu kalau ada program ni ada je orang anak hilang, tiba-tiba anak dia naik pentas ya. Jaga keselamatan keluarga lah ya. Dan sebab kita sudah tentu memang ramai yang akan turun pada ketika itu ya. Dan ada kenderaan-kenderaan berat juga ya. Jadi pastikan keselamatan dan sudah tentu hari panas, cuaca panas, bawalah payung anda sendiri ya, sediakan payung sebelum hujan orang cakap. Dan juga di samping itu anda juga boleh membawa anak-anak tu dan keluarga anda untuk makan di sekitar situ. Memang adalah banyak, kita pun tahu Kelebang kalau tak ada apa-apa pun banyak tempat makan yang menarik kat situ ya. Bawa juga air, orang kata air mineral lah sendiri, dan kita banyak kan air, kita boleh bawa bekal air kosong kita sendiri sebab cuaca agak panas, kita kena sentiasa minum air. Ini pun aspek-aspek kesihatan yang harus kita sama-sama titik beratkan lah selain keselamatan yang saya sebutkan tadi. Dan ini juga bersesuaian dengan semangat negeri Melaka ya. Kita kan bijak laksana tuah, berani laksana jebat, apa lagi Melaka sayang rakyat. Jadi kita pun kena sayang komuniti dan keluarga kita. Betul. Jadi kita sama-sama saling orang kata memberi pesanan yang baik lah untuk memastikan keselamatan kita semua sama-sama terjamin insya-Allah ya. Walaupun kita berhibur dan bersukaria, aspek-aspek lain harus kita titik beratkan lah ya. Keselamatan, bawa air sendiri ya, bawa payung. Mungkin kalau ada yang nak bawa apa orang kata tikar, bawa tikar kan, kita dah biasa kan. Jadi itulah caranya kita menyampaikan cinta kita, rasa kita kepada negara dengan kita menghadiri semua acara yang memang dibuat khas untuk rakyat, bersesuaian dengan aspirasi kita. Melaka kan sayang rakyat. Betul tu. Okey tuan-tuan Jadi kita pastikan hari itu kita datang ramai. Mengimbau bendera bukan orang kata apa budaya orang kata apa setiap bulan kebangsaan itu bendera, tapi dia punya momentum dia punya erti dia tu lebih daripada segala-galanya. Kedaulatan negara, maruah negara,
Inilah kita bawa anak-anak kita, bukan semata-mata kita nak tengok konsert. Ya. Bukan semata-mata kita nak tengok persembahan. Ya. Tapi lebih penting bahawa kita nak terapkan jati diri kepada anak kita. Ya. Inilah sampai itu pemimpin bersama rakyat. Ya, Kita pemimpin jangan gambling sama-sama kan, Ya, betul. mengibarkan jalur gemilang bersama kita, dan saya difahamkan pemimpin kita akan turun semua. Ya, betul. Semua jadi akan turun, insyaAllah. sama-samalah kita raikan negeri kita, negara kita Malaysia yang tercinta ini. Kalau tak kita menghargainya, siapalah lagi Betul. yang nak sayangkan negara kita, kan? Di samping itu jangan lupa bawa duit. Duit sudah tu. Sekarang cashless. Cashless. Pakai telefon saja, QR. Berbelanja, meningkatkan ekonomi. Ya. Kita sana ada coconut shake. Ya, sedap betul lah. Dia bagi kuih keria antarabangsa. Kuih keria kita. Belacan. Belacan ada tu kan. Belacan mana? Ikan bakau. Ikan bakau sana macam-macam ada kelebang tu kan. Pukul lapau kita dibuatnya. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita dah memberi informasi, dah berbual hampir 1 jam lebih ni Sampai ke? Setengah jam. Jadi kita insya-Allah apa yang info yang kita sampaikan ni, tuan-tuan jangan lupa untuk dapat maklumat lebih terperinci, kita kena pergi page Kerajaan Negeri Melaka, MB Jabatan Penerangan. Ya, itu penting. Saya lupa nak ingatkan tadi kan. Kita sama-sama sentiasalah menelusuri lah, melihat hebat-hebat yang terkini dari semasa ke semasa. Page Facebook Kerajaan Negeri Melaka yang memang sentiasa update Majlis Bandaraya Melaka. Kalau anda tak tahu mana nak parking, jalan mana tutup, contohlah. Lihat tu, memang mereka sentiasa orang kata kemas kini dari semasa ke semasa memudahkan kita untuk meletakkan kenderaan di mana kita nak drop ni semuanya lah. Jadi itu semua penting lah. Jadi mungkin saya boleh nak pantun sikit, boleh lah ya. Kita dengar Cik Azina berpantun. Okey, sebab pantun ni saya buat khas untuk sambutan hari kebangsaan kita. Okey, berbunyi begini. Jika dilipat sebesar kuku, bila dibentang selebar alam. Dilaungkan tekad cintakan negaraku, bagaikan bintang menerang malam. Aduh, sedap. Bila dibentang selebar alam, hamba pun tunduk menyembah Tuhan. Bagaikan bintang menerang malam, ibarat pungguk rindukan bulan. Aduh. Jadi sama-sama ada lagi ni atas kejap ya. Okey. Merintih sendu menahan gelora, atas pemaidani tangis bertalu, berdoa mengadu mohon sejahtera, Malaysia harmoni aman selalu. Atas permaidani tangis bertalu, mohon diberkati sujud kepadanya. Malaysia harmoni aman selalu, kesejahteraan dinikmati selama-lamanya. Itu dia. Saya bukan tak nak balas. Tapi saya memang tak boleh balas. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi dalam program Influencer at Japan Kapal Melaka. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, negaraku Tercinta.